Hari ni kita akan buat vlog beli barang makanan sendiri sebab ada hal-hal tertentu. Let's go. So sekarang kita dalam kereta, kita tengah tunggu warna biru ni hilang. Lepas je dia hilang, kita akan start pergi ke McD. Sorang je. Bapak lagi sidai adik Ana. Itu belakang tu. Dia tak ngantuk, anak ngantuk. Macam tu lah. So alhamdulillah sekarang kita dah sampai. So ni sekarang kita bawa kita punya bag. Kita ready je kod-kod dia perlukan sebab Hana pun tak ingat dalam ID ni sediakan plastik ke tidak. So let's go. Okay, sebelah ni kakak Ana ada flex di parking. Apa-apa cantik tapi itulah makan ruang orang lah sebab sebelah kosong kan. I have a bad habit sebab baru lagi kot. Asyik terlupa nak kunci pintu. So kita kena. Okay, done. Let's go. Orang sangat ramai. So sekarang kita dah dapat dah kita punya ni order untuk dibeli. So let's go lah. Sekarang kita keliru sebab kat sini ada kristik kelapa, sini ada kristik kelapa. Tapi kat sini dia ada halal. Dia ada halal kat situ. So kita pilih yang ini sebab Ana rasa macam selalu beli yang ini. Tapi disebabkan ada halal, boleh ke macam tu? Nanti resepi tak rosak kan? Bukan salah Hana kan? Tapi dia produk Muslim lah. Sekejap, kita call Big Boss. Okay, kita dah confirm dengan Big Boss. Big Boss suruh ambil yang ini sebab kecil je, tak payah berbazir banyak-banyak. Kita tak guna banyak sangat pun. Buat untuk raya ni je. Okay, tak risau sangat sebab dia tambah ayam. Dia kecil dia letak kat rak, so kita kena ambil satu. Okay, sekarang kita dah settle. Aduh, terlalu cepat. Segalanya terlalu cepat. Padalah cepat. So sekarang kita nak balik dah. Allah. Kita nak pergi dekat kedai ayam, kedai frozen yang jual ayam organik pula sebab mak tak boleh makan ayam biasa. Kita kena cari ayam organik. Okay, so sekarang kita kena hadap jalan ni. Oh my god! Dan bekas ayam kat depan, so kita letak kat depan je lah. Tak payah bonnet. Sekejap buka kunci kereta dulu. Okay, so sekarang kita akan letak ayam. Ayam kita beli dua. Kita minta dia potong kecil. Tak tahulah dia dengar ke tidak. Rasa macam tak dengar tadi. So sekarang tadi pun nak buka beg kan. Tak sempat buka beg. Barang dah siap. Dah siap ni dah.
So kita simpan dalam ni je lah. So, kita dah beli santan. Cili api yang tak tahu mana satu orang beli. Cili api, cili padi, cili hijau, cili merah. Yang beli halia. Mangga susu sebab sebelum ni mak nak. 1 kg pulut kat rumah dah ada, tapi kita just extra untuk akan datang. Bawang. Juga serai. Okay. So kita pergi letak troli je. Bye-bye. Okay, sambung balik ke topik tadi. Tadi an tahulah yang apa nama ni, stesen ayam tu sibuk. Tapi Anda cakap dah nak potong kecil-kecil. Lepas tu nampak tau dia dah potong Ana punya. Lepas tu An cakap lah lagi sekali, potong kecil-kecil. An cakap. Lepas tu dia tahu dia pandang dengan senyuman. Okay, lepas tu tak nak potong kecil-kecil ke? Tengah buat kereta ni. Stres pula tu pasal ayam. Okay, sambung balik pasal ayam tadi. So, Alhamdulillah kita dah sampai rumah kembali. Jadi kita tamatkan segalanya di sini. Barang pun dah angkat. Ana memang dah angkat dulu, pergi dekat depan kawasan rumah supaya tak payahlah nak angkat jauh-jauh. Sebab kereta kakak Ana ni parking bahagian belakang. So, insyaAllah barang pun semua dah ambil. Okay, bye-bye. Thank you for watching.